Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan menunjukkan tentang tugasan 4 kami iaitu penghasilan hot coffee murabba bagi subjek BMMB 1114. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama yang diberi ni Nur Alia binti Nizuki dan bersama-sama saya Nazli binti Muhammad dan Nina Izzati binti Abdul Rahman. Peribahasa yang kami pilih ialah bagai aur dengan tebing. Apakah yang dimaksudkan dengan bagai aur dengan tebing? Peribahasa ini diberi makna sebagai orang yang hidup bermuafakat menurut Rasulan ETR 2024. Selain itu juga, peribahasa ini menggambarkan sesebuah kelompok masyarakat yang saling tolong-menolong antara satu sama lain. Contoh penggunaan peribahasa dalam ayat ialah dalam sebuah organisasi, semua ahli perlu bekerjasama bagai aur dengan tebing agar matlamat yang dirancang dapat dicapai dengan berkesan. Yang kedua ialah kejiranan penduduk kampung amat rapat dan saling membantu antara satu sama lain seperti peribahasa bagai aur dengan tebing. Berikut merupakan cara-cara penghasilan hot coffee murabbah dan hasil akhirnya.